Assalamualaikum, welcome to KS Channel. Okay, dan sebelum ni korang tengok part 1 kita punya wedding event dekat Melaka. So, sekarang ni jom kita layan next content dekat Perak. Let's go. Datang ke KS Channel, tempat tawa jadi kenangan. Satu keluarga, satu cerita, bersama kita sampai bila-bila. Hey, KS Channel, senyum dan kasih sayang bersama selamanya. Satu hati, satu jiwa. KS Channel, keluarga kita luar biasa. Keluarga kita luar biasa. Keluarga kita luar biasa. Okay, sekarang kami sekeluarga on the way nak ke Ipoh Perak. Tapi sebelum tu kami nak ke Seremban dulu, nak ambil subahan. Then kita terus ke Ipoh Perak. So ni kita orang gerak pukul 5 pagi dalam perjalanan gelap. So korang layan je video ni, okay? Alhamdulillah, kita orang dah sampai dekat highway nak ke arah utara. Sikit lagi nak sampai dekat Ipoh Perak. Tapi sebelum tu kita orang nak singgah lunch dulu dekat Sungai. Layan kita orang punya journey. Sampai lagi kat sini kali. Mama. Jom. Kakak. Makan sini lagi? Ya, dah 3 kali kita makan sini. 3 kali? Betul lah. Waktu tu kita girok lari. Lepas tu yang waktu bercuti ke mana? YouTube ni. Haa. Kita dah sampai nanti. Halo. Ah.
Okey, sekarang kita dalam perjalanan ke homestay. Actually, lepas lunch tadi, kita orang dah sampai Ipoh. Kami singgah dulu ke rumah Mak Syu, then baru terus gerak ke homestay. Senyum dan kasih sayang bersama selamanya. Satu hati, satu jiwa. Keluarga kita luar biasa. Keluarga kita luar biasa. Keluarga kita luar biasa. Yo, subscribe, jangan lupa ya. Like dan share, tanda cinta. Amirul Khairi bawa semua. Setiap hari rasa gembira. Dah sampai homestay. Rara. Lik. Gimana? Dia masuk bilik dia. Air rasanya panas. Ni penunggu homestay. An. Baik baik Tidur penatan. Kalik. Oh, best ni dia. Dia yang maki. Backflip Backflip lompat. Okey, dah. Cepat ni. Cepat. Saya rakam backflip cepat. Ada jangan kat situ dan situ dalam. Ali mana pelakang? Okay, ready. Cepat ni. 1, 2, 3. 2, 3. Kenapa nak lompat? Wow! Kakak dalam baik. Ya, mana sini? Ada nak berlambung. Lik, gerak-gerak lah. Macam sejuk dia tu. Panas. Panas? Oh. Dia pernah dah. Oh, tak sejuk. Santai, mamak benda panas. Ni, budak. Mandi lah. Kau tahu? Jangan ni di sini. Kompat, belum lah turun lagi. Masih belum. Oh, ni lah batu mik. Ni apa? Oh, batu mik. Ayam buttermilk. Ha? Oh, ni nasi. Okey. Yes, ni ada apa Tira? Ayam goreng kunyit. Kunyit. Ayam goreng kunyit sambal Oh, belacan. sedap. Oh, sambal belacan ada. Sambal belacan. Pasal apa nak cium? Buttermilk. Labu masak lemak. Labu semak. Oh, tadi ajak cakap buttermilk. Dari kebun sendiri. Oh, kebun sendiri. Tahu pagi tadi kat sini. Oh, Patut Tak ada. ada apa. Dia orang masak lah. Sudah. lemon ice. Oh, sedapnya. Ya.
Sini, sini. Air tapi air dah habis. Mana kali? Jom angkat goodies, Ni ya semua goodies. Bawa terang. Apa tu? Oh ni jajan nak? Oh saya ada ni apa? Blind box. Game apa ni? Ini budak nampak ni. Mana ambil dulu. Kitchen. Budis asli tu sama. Ini apa ni? Ini dah sudah. Buat muzik sendiri. Nanti masuk YouTube Ini nanti nak letak atas kerusi VIP. Tahu. VIP. 30 ya. 30 kerusi. Tahu perfume? Tisu wangi. Towel. Tisu Ini 30 je tak banyak. Pagi. Morning view.
Pagi-pagi rewang-rewang. Sampai dia jadi apa? Ni weekend lagi jam. Cik Dani. Hari tu kira raya kan. Kita pergi. Tak ada raya. Berbagi. Tak jam sangat. Sebut berbagi. Tahun dia balik tu dah ada pai apa. Wah. Ada. Oi, apa? Oi. Kopi. Cak. Tak masalah, bagus. Minum duduk. Air panas. Hilang. Apa? Kau ke? Kau ke? Bek. Jadi malu-malu. Belakang malu. Hey. Bek. Bek. Oh, ya, ya, ya. Bek. 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 Aduh. Kacau kambing. Bek. Oh my god! Wow! Sama dia. Ada lembu kat sana. Adik. Lembu sini. Lembu. Mu. Kira kuning lah tu. Kira kuning lah. Boleh lah. Jangan tekan dek. Jadi, kita pakai Oh, semua sana eh? Oh. itu untuk tetamu. Siapa kita ni nak? Ha? Jadi color apa? Color apa? Okay, event dah nak start. So, diorang tengah set up. Jom kita tengok apa diorang buat. Tengok ni, dia ada brooch. Wow, bestnya ada brooch. Itu ni mama. Cantiknya. Warna juga. Nanti yang belikan. Sini ada kipas ni. Jangan ambil dulu tau. Adik, cantiknya. Tebalkan makeup. Nice. Tapi okey lah. Cantik. Yang tu nak hantar kat sini. Oh, Aiden ada brush ni lah. Cantik lah. Pak Long tak pakai lagi. Adik pernah ada brush. Okay. Diorang semua dah ready. Standby sekejap lagi nak start event. Jom tengok. Alik. Dah ready untuk event lagi. Mantap. Why your colour different? Excuse Why? me. This is yellow. Yellow? Ice correct. Patih is it yellow? Mango hijau. Lagi kau besar, badan lagi besar. Kau cakap pilih sekali sesak. Mango hijau. Tak baik makan hijau mak. It's a glow but colour. Yeah. All
Woman. Together. Yes, good, good. Oh, dah makan dulu dah? Okay. Sedap. Alfa. Ome, Alfa. Senyum. Ni. Ada? Okay, bagian goodies. Yang best je guys, kat wedding event ni ada door gift. Ini dia, blind box. Dapat ni. Wah, best ada blind box. Tengoklah ni, mainan-mainan toys. So event ni semua daripada laman Zulfaqar. Okay, boleh check dia punya laman Zulfaqar, Facebook, TikTok, IG. Settle photo session. Bang. Dah settle. Ambil gambar. Ayah. Iris. Alfa. Dah ambil gambar tadi. Comel lah dia ni. Ombam-ombam ni. Jangan buat muka buruk. Dia senyum. Buat Ayu. Baik. Nak buat. Ha? Nak buat lah. Masuk YouTube. Oh, dah tulis dulu dah? Cheers. Jom nak tulis. Cuma nak apa? Oh, rambut patih. Ini tak haji. Telinga dia. Raikan cinta. Nak. Itu tu. Nah, siapa nak buat? Saya. Ni penutup dia tau. Sebab kan orang kulit putih, orang cari ada Nak buat putih. juga. Nak buat Cantik. juga. Apa? Tak payah tunjuk. Suswani, istri setia, tak dalam reda, diam berjuang, ibu penyayang. Dik. Oh, dah ambil jalan. Hari indah telah pun tiba, dua hati kini bersama, senyuman manis penuh bahagia, menyatu cinta selamanya. Hakim menggenggam janji setia,
Najihah berseri penuh cinta, langkah baru bermula indah, dengan doa yang tak pernah lelah. Semoga kasih terus mekar, walau badai datang melanda, tetap bersama seiring jalan hingga akhir perjalanan. Selamat pengantin baru untuk Hakim dan Najihah tercinta. Semoga bahagia selalu, dilimpahi kasih dan rahmatnya. Bina cinta penuh setia, dalam suka juga duka. Moga hingga ke surga cinta kalian selamanya. Hari ini saksi cinta, keluarga dan sahabat bersama, gelak tawa penuh bermakna, mengiring doa buat kalian berdua. Semoga rumah yang dibina penuh sabar dan bahagia, anak-anak menjadi penyeri, cinta mekar setiap hari. Pegang tangan, jangan lepaskan, walau waktu terus berjalan, kerana cinta yang selamat tetap setia takkan pudar. Selamat pengantin baru, Hakim dan Najihah bersatu. Semoga kekal hingga tua, dalam cinta dan bahagia. Doa kami mengiringi perjalanan cinta suci ini. Moga hingga ke surga nanti kalian tetap satu hati. Selamat pengantin baru, Hakim dan Najihah bersatu. Semoga kekal hingga tua, dalam cinta dan bahagia. Doa kami mengiringi perjalanan cinta suci ini. Moga hingga ke surga nanti kalian dapat satu hati. Ambil lebih sikit. Soal. Ingat ke tempatnya kosong ni. Tempat jajan. Tak. Sini apa ini? Ni, okey, tampak. Tempat jajan. Oh, nak masuk juga, friend. Kita kena tempat jajan. Keras. Grup jajan. Wow.
Habis dah. Laku laku. Laku. Terima kasih. Okey. Atas jasanya, atas kasih sayangnya yang menjaga dan mendidik Najla menjadi insan sebegini pada hari ini. Tuhan Ibu, terima kasih besar. Ibu, terima kasih kerana membesarkan Azizah Ibu. Terima kasih untuk segala kenangan, untuk segala memori air susu Ibu yang mendapat ajaran diberikan kepada Azizah. Semua perjalanannya tetap sama, iaitu adab budi bahasa, jaga agama, atas sesudah untuk diri dan masyarakat. Alhamdulillah. Dan hidup dengan doa. Jadi berbuat baik akan mendapat doa-doa dari orang sekitar. Betul. Kerana kadang-kadang doa kita tidak sampai, tapi yang doa daripada rakyat dan mari itulah yang menyampaikan. Kita hidup menumpang, termasuk kita doa pun dengan menumpang. Oh, patutlah. Dan semoga bahagia sehingga ke jannah. Amin. Semua orang. Amin ya Rabbal alamin. Yang zakat nak syurga. Ada lagi martabat lebih pada syurga, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Dan Najiha. दीवानी दीवानी मैं तेरी ओ सनम जाने मन दीवानी दीवानी 3, 4. Irish, kita nak jalan-jalan. Tu tengok kamera lah. Nak pergi mana? So malam ni kita orang free and easy. Ada buat makan-makan sikit tengok ni. Ada. Tak apa, boleh je. Takut kalau beli-beli tambah-tambah lagi nanti takut tak habis pula. Kan? Sebab masa orang tak berapa nak makan lagi, banyak lah. Ha. Kita tak ada pun bagi. Kek ada dua. Tadi tak ada bungkus kek ya. The girls. Alamak. The girls. Waalaikumsalam. Kenapa? Alim. Au. Ni ke tangan. Makin memang mana? Sudu ni. Makin memang. Dia rasa lah. Sudu ni. Air panas eh? Ya, ada sudu. Okey, mantap dia panas. Buang cawan. Kita rasa. Tambah lagi. Malam ni kita makan kek. Kim. Kim. Come. Pengantin. Pengantin. Sini pengantin, potong kek. Silakan potong boleh segera anak buah. Kenapa sayang? Papa jadi papa. Kenapa? Kenapa? Ya. Ya. Bulan Mei. Udah. Mei siapa Mei? Mei sekali dengan pengantin baru ah. Tak, akhirnya. Ha, ya. Potong. Dah punya birthday ya? Bulan Siapa bulan Mei punya Dah. Dah ada potong. Busuk sangatlah budak ni. Oh, Udah kat sini, udah kat sini. Wow. Tak ada tulisan ni. Acah pegang. Okey. ya. Salam Aidiladha. Tom apa Tom? Nah, Bapak tengok potong kek. Apa? Pegang. Ready. jadi Okay, ready semua? tu kita lagi ya.
Di sebalik senyuman ada air mata. Dia kuat bukan kerana tak sakit, tapi kerana cinta yang setia, yang tak pernah minta diganti. Pagi dengan doa. Dah. Terima kasih kerana menonton sampai ke hujung, kau memang padu bro. Kalau suka jangan lupa like, share dan subscribe selalu.